korang pernah dengar tak kuih tepung pulut inti kacang merah? Dia garing dekat bahagian luar and chewy dekat dalam. Mula-mula ambil 2 cawan tepung pulut, sedikit garam dan 3/4 cawan air. Masukkan air ni sikit demi sedikit sambil gaul. Sampai dah jadi dough macam ni, ketepikan. Ambil pinggan, taburkan dengan tepung sikit, kemudian cubit dough, lepil-lepilkan dan letak inti kacang merah dekat tengah-tengah tu dan tutup balik dough. Gentil-gentil buat bentuk bulat, last sekali tekan-tekan sikit sampai dia flat macam ni. Untuk resepi ni saya gunakan tepung pulut cap Golden Coins. Tepung ni berasal dari Thailand tau, 100% asli, tak ada campuran. Memang betul-betul high quality. First time buat pun kejadian kuih cantik sangat. Tepung ni korang boleh dapatkan di Eco Shop, Lotus, NSK dan Econsafe. Next, panaskan minyak. Minyak tak perlu penuh, just paras-paras kuih je. Goreng kuih ni guna api perlahan. Terbalik-terbalikkan, bila dah masak boleh angkat dan toastkan. So dah siap dah kuih tepung pulut inti kacang merah. Kuih ni sedap makan panas-panas. Bila gigit tu dapat rasa crunchy dekat luar and dekat dalam dia lembut. Kuih pun tak serap minyak, so korang memang patut cuba. Dapatkan dulu tepung yang saya guna ni kalau nak buat kuih macam pro.